Panduan ringkas penggunaan sistem MMI Flux. Guru-guru boleh mendaftar urusan keberadaan seperti cuti rehat khas, khusus atau tugasan luar. Pada menu ini juga, cikgu boleh menyemak balik rekod isian dan mengedit jika berkeperluan. Menu yang keempat, rekod kawalan kelas. Di mana bahagian ini menggantikan buku rekod kawalan fizikal. Cikgu akan pilih sesi, status guru subjek atau guru relief, nama, kelas, subjek, masa. Bahagian murid tidak hadir sudah ditik. Guru hanya menyemak betul atau salah. Jika ada penambahan atau pengurangan, cikgu hanya kemas kini sahaja. Menu yang seterusnya, pengurusan data murid. Ini adalah bahagian guru kelas jika ada murid baru masuk atau ingin mengemaskini murid yang sedia ada. Contohnya murid itu pindah, guru akan tekan button buang. Jika ada penambahan dari segi data, contohnya elektif. Contoh ada penambahan subjek elektif, guru akan kemaskini pada bahagian ini. Dan yang terakhir adalah menu pentadbiran. Ini adalah bahagian untuk pentadbir memantau data secara keseluruhan. Selain daripada itu, pada apps ini juga ada dashboard MMI Flux. Di mana di sini guru-guru dan pentadbir boleh menyemak laporan secara automatik. Boleh lihat berapa guru yang tidak hadir, peratus keberadaan guru, kehadiran, graf, jadual agihan relief, rekod keberadaan guru, kehadiran murid dan rekod kawalan kelas. Seterusnya, semua data yang diisi dalam sistem MMI Flux akan dihantar. Mesejnya akan dihantar dalam grup Telegram. Di sini ada dua grup Telegram, iaitu keberadaan dan MMI. Di mana kat sini ada 5 bilik. Rumusan MMI ini adalah menyatakan keberadaan guru sesi pagi dan petang. Boleh lihat kat sini, tanda hijau bermaksud guru tersebut perlu direliefkan. Tanda pangkah bermaksud guru tersebut tidak perlu direliefkan. Bermaksud kelas tidak ada kelas yang ditinggalkan. Dan ada juga bahagian guru tersebut ada di sekolah tetapi mohon kebenaran untuk tidak diberi relief semasa waktu free mereka. Ada grup info keberadaan, info relief dan keberadaan. Ini adalah di mana guru boleh menyemak kelas yang perlu direliefkan. Ada bilik tugasan murid. Di sini cikgu juga boleh semak tugasan yang ditinggalkan oleh guru kepada kelas yang direliefkan. Sama sesi pagi dan sesi petang. Dan yang kedua ada grup kehadiran. Grup ini adalah di mana bila guru mengisi kehadiran dalam aplikasi, kehadiran murid dalam aplikasi tadi, dia akan merumuskan dan menghantar mesej dalam grup ini. Di mana boleh lihat disusun secara sistematik dan tersusun. Dan bukan itu sahaja, ada dikira statistik kehadiran harian secara automatik. Itu sahaja, sekian, terima kasih.